Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang bijaksana lagi adil, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat berhimpun pada hari ini dalam keadaan sihat dan penuh semangat untuk membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu amalan gaya hidup sihat, tonggak kesejahteraan. Saya berasa amat bertuah kerana diberi peluang untuk menyampaikan pidato pada majlis yang mulia ini. Hadirin sekalian, kesihatan adalah satu nikmat yang tidak ternilai harganya. Tanpa kesihatan yang baik, segala perancangan dan cita-cita kita akan sukar dicapai. Sesungguhnya, tubuh badan yang sihat menjadi asas kepada kejayaan dalam pelajaran, kerjaya dan kehidupan seharian. Oleh itu, setiap daripada kita wajib mengambil berat tentang penjagaan kesihatan supaya dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Namun begitu, kita tidak dapat menafikan bahawa gaya hidup sihat masyarakat pada hari ini semakin mencabar untuk menjaga kesihatan. Penggunaan teknologi yang meluas, tabiat pemakanan yang tidak sihat dan tekanan hidup yang tinggi menjadi punca utama berlakunya pelbagai masalah kesihatan seperti obesiti, penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi dan masalah mental. Hal ini bukan sahaja menjejaskan individu, malah memberikan kesan buruk kepada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai generasi muda, kita perlu mengambil inisiatif untuk membina tabiat hidup sihat sejak dari sekarang. Satu aspek penting ialah amalan pemakanan seimbang. Kita harus mengurangkan pengambilan makanan yang tinggi gula, garam dan lemak, serta menggantikannya dengan makanan yang kaya dengan serat, vitamin dan mineral seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Pemakanan yang sihat akan membantu tubuh mendapatkan tenaga yang mencukupi, serta meningkatkan daya tahan badan terhadap penyakit. Selain itu, aktiviti fizikal perlu dimasukkan sebagai rutin harian. Senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 30 minit mampu meningkatkan kesihatan jantung, menguatkan otot dan membantu mengawal berat badan. Di samping itu, aktiviti seperti berbasikal, berjoging dan bersukan juga mampu meningkatkan semangat dan mengurangkan tekanan. Sekolah dan komuniti perlu memainkan peranan dalam menyediakan kemudahan dan program yang menggalakkan pelajar untuk aktif secara fizikal. Kesihatan mental juga adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Pada zaman yang penuh cabaran ini, tekanan dan stres boleh menjejaskan kesejahteraan kita. Oleh itu, kita harus belajar mengurus emosi dengan cara yang sihat seperti berbincang dengan keluarga dan rakan-rakan, mengamalkan hobi yang positif dan mendapat rehat yang cukup setiap malam. Tidur yang berkualiti adalah penting untuk memulihkan tenaga dan menjaga kestabilan mental. Peranan ibu bapa, guru dan masyarakat juga amat penting dalam membentuk kesedaran dan budaya hidup sihat. Pendidikan dan sokongan moral dari mereka dan membantu kita mengekal gaya hidup yang positif. Sebagai contoh, ibu bapa boleh menyediakan makanan sihat di rumah, guru boleh memasukkan aktiviti berkaitan kesihatan dalam pembelajaran, dan masyarakat boleh mengadakan kempen kesedaran serta program kesukanan. Sebagai penutup, saya ingin menyeru kepada semua agar sama-sama menghargai kesihatan sebagai anugerah terpenting dalam kehidupan. Mulailah hari ini dengan membuat pilihan yang bijak untuk memelihara tubuh dari minda kita. Ingatlah bahawa amalan gaya hidup sihat bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri, malah membantu membina masyarakat yang kuat dan maju. Semoga kita semua sentiasa diberi kesihatan yang baik dan kejayaan yang berterusan dalam kehidupan. Sekian sahaja ucapan saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.